Ben nak tahu pula Ben. Okey ni. Benda hak pertama kita wajib buatlah benda hak mula-mula sekali bila kita mari di kandai kambing ni, kita tengok kandai kita. Cemar dia. Nampak cemar dia. Jadinya benda hak mula-mula sekali set awak kena buat adalah kena cuci habis kandai ni. Kena buat kebersihan kena jaga. Tengok kambing-kambing kita. Hak lain sihat belakang dah. Hak tu seekor ada masalah tadi. Jadinya hak cemar-cemar ni, sisa-sisa makanan hak sebelum ni set awak kena clear apa habis dah. Sapu-sapu bagi cuci. Okey. Jom kita bersihkan kandai. Beres. Kira apa rasa rumah Lah ni kita tengah cuci dah ni kandai atas. Ni bagi atas baru. Bawah kandai tak lagi. Bagi atas ni memang kena sapu je ni. Sapu biar cuci. Biar orang yak najis-najis dia tu biar turun habis. Lepas tu kalau ada masa lagi, boleh basuh lah gut. Kandai kita ni kita boleh basuh dah. Tembok dengan water jet yo. Lepas tu kak, ngelah kali boleh sembuh apa tu mati komel, ubat mati komel dah. Boleh ambil di farmasi. Okey, pastikan kandai bersih. Kalau nak kambing sihat, kandai kena bersih. Beres ni.